Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk konsep wahyu menurut perspektif Islam berdasarkan jurnal yang telah dikaji. Menurut perspektif Islam, wahyu ialah penyampaian ilmu, perintah atau petunjuk daripada Allah SWT kepada Nabi dan Rasul sebagai panduan hidup manusia. Wahyu disampaikan melalui beberapa cara seperti perantaraan malaikat Jibril AS, ilham, mimpi yang benar dan juga secara langsung dengan izin Allah SWT. Wahyu yang terakhir diturunkan ialah Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panduan lengkap kepada seluruh umat manusia. Konsep wahyu memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia kerana wahyu menjadi sumber utama ajaran Islam. Melalui wahyu, manusia dapat mengetahui perkara berkaitan akidah, ibadah, hukum hakam, akhlak dan cara menjalani kehidupan yang diridai Allah SWT. Selain itu, wahyu juga membezakan antara perkara yang benar dan salah serta menjadi asas pembentukan tamadun Islam. Kajian ini turut menjelaskan bahawa akal manusia mempunyai batas tertentu. Justeru, manusia memerlukan wahyu sebagai petunjuk agar tidak tersasar daripada jalan yang benar. Oleh sebab itu, Al-Quran sebagai wahyu terakhir perlu dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian. Kesimpulannya, konsep wahyu amat penting dalam Islam kerana menjadi sumber ilmu dan petunjuk utama manusia ke arah kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.